Ni Rahman nak ajar cara macam mana nak tahu call daripada scammer. Dengar saya akan kongsikan apakah perkataan ataupun ayat-ayat yang digunakan oleh scammer. Korang angkat telefon, kau dengar je ayat ataupun perkataan ataupun dakwaan-dakwaan yang si pemanggil, orang yang call kau tu cakap, itu scam lah tu. Okay, dengar satu hari anda menerima call, sama ada dia guna nombor telco iaitu 01 sekian-sekian ataupun nombor office. Dia akan claim dia ni seorang anggota atau pegawai polis. Dia cakap, ni ayat yang dia cakap okay, dia kata, cik, semakan yang saya buat terhadap nama dan nombor IC cik mendapati terdapat beberapa rekod jenayah di atas nama cik. Ini dakwaan yang biasa diguna pakai. Ini untuk kes-kes yang menyamar polis ataupun kes-kes yang anda terima call pada polis. Apa dia yang menguatkan Rahmat kata itu scam? Very simple guys. Aku nak tanya korang korang memang seorang penjenayah ke? Kan? Korang memang buat jenayah ke? Betul tak? Kau tak buat kan? Betul tak? Kalau kau tak buat apa-apa kesalahan jenayah dan dia kata kau terlibat dengan kesalahan jenayah atau nama kau ada rekod, itu scam. Antara lain, dia banyak dia akan mendakwa kononnya ada kemasukan duit yang banyak ke dalam akaun anda. Dia kata nama anda, nombor akaun anda telah disalahgunakan. Antara lain adalah dia kata kita ada menyerbu satu pusat operasi jenayah. Dalam serbuan tu kita ada menangkap beberapa orang, dan antara beberapa orang yang kita tangkap tu dia sebut nama anda terlibat dalam kes itu. Nama anda terlibat dengan sedikit itu. Nama anda terlibat dengan kes pengubahan waram. Antara lain, si scammer yang menyamar polis tu dia akan kata nombor telefon yang anda guna ni terlibat dengan beberapa kesalahan jenayah. Kau jangan goyang Mat. Relax. Sebab apa aku cakap kau jangan goyang dan relax? Sebab kau memang tak buat kesalahan tu. Sebab kau orang yang baik, kau orang yang bijak, kau orang yang ikut peraturan. Ni aku bagi nasihat ni untuk rakyat Malaysia yang ikut peraturan, yang bijak, yang tak melakukan kesalahan jenayah Antara lain, dia kata nombor akaun milik anda telah disalahgunakan untuk tujuan jenayah. Kau pula bila orang cakap macam tu, kau tak gerti nak check duit dalam akaun kau. Kau dah tahu duit dalam akaun kau tu memang ada RM15 daripada dulu sampai sekarang. Duit kau dari dulu sampai sekarang RM15, paling tinggi pun RM45. Kau percaya pula cakap orang tu yang katanya akaun kau digunakan untuk kesalahan jenayah. Kalau betul digunakan untuk kesalahan jenayah, berlambat duit dalam akaun kau tu. Ada pula dakwaan yang dikata kad kredit atau kad bank anda telah disalahgunakan oleh penjenayah ataupun terdapat penyalahgunaan kad kredit dan akaun bank yang menggunakan nama anda untuk kesalahan jenayah. Ada juga macam tu. Kau jangan goyang Mat, itu sebenarnya scammer. Engkau kad kredit pun tak ada. Kau pun tak tahu macam mana nak guna kad kredit, nak apply kad kredit. Antara lain adalah dia akan mengatakan anda terlibat dengan pelbagai kesalahan jenayah dan pengubahan wang haram. Antara lain adalah si scammer ni menyamar polis ni, dia akan kata nama anda terlibat dengan waran tangkap dan wanted. Wanted ni maknanya dikendaki lah. Polis takkan call orang yang dia nak tangkap nak beritahu kau ada waran tangkap. Tak, polis tak buat macam tu. Faham? Cara untuk anda puaskan hati anda, pastikan anda confirmkan keputusan anda itu betul. Yang anda kan dah dengar tu, anda letak telefon, anda risau dulu. Polis betul ke polis tak? Anda risau kan? Apa yang perlu anda buat? Anda kena call balik polis di nombor talian rasmi polis itu. Tadi kan dia cakap dia daripada Bukit Aman, kau call balik polis Bukit Aman. Dia cakap dia daripada Balai Kajang, kau call balik Balai Polis Kajang. Dia cakap daripada Balai Polis Sentul, kau call balik Balai Polis Sentul. Call di nombor talian rasmi. Cik, nak tanyalah, ada tak nama sipulan-sipulan ni, polis ni? Kalau ada, tolong sambungkan saya kepada dia. Kalau tak boleh sambung, bagi nombor telefon dia, saya nak call dia.